Okey, dia masa stand tepi double stand dia tak rasa sangat. Stand tepi nampak. Tu dia ada punya goyang dangdut. Kita pakai box angin tu tolak. Okey, bearing mounting pecah. Bearing mounting sudah pecah. Enjin jadi banyak free play. Enjin boleh goyang, oi. Enjin boleh goyang. Goyang tu. Kau goyang. Okey. ES. Kalau ada problem goyang inol, enjin boleh goyang-goyang kiri kanan. Ni masalah dia. Bearing pecah. Bearing dah pecah. Dia punya hanger. Ni dia punya teflon. Tu bearing dah. Bearing dah pecah. Dia ada push dia. Ni push. Karat dia punya grease dah hilang lah. Grease dah hilang. Tu kiri kanan pecah. Kiri kanan pecah sebab tu dia goyang inol. Jadi tukar complete set. 1, 2, 3. Tukar complete set hanger sing barang original M-Force nak dapatkan barang spare part M-Force ni mudah je, korang WhatsApp je. Nombor WhatsApp M-Force tu, tapi waktu hari bekerja je lah. Sebelum pukul 5 tu korang WhatsApp lah. Ni nampak aku dah WhatsApp, nampak original M-Force. Ok, nak kata barang payah dapat, tak juga, senang je dapat. Cuma kena order dalam 3 hari lah sampai. Ok, kita tunggu unboxing dulu. Ok, kita unboxing. Ok, barang apa yang ada. Ok, satu hanger. Ok, buka pun hanger. Enjin mounting tu orang bawa dah? Ada, bawa. Ok, kita dapat complete set macam ni. Siap bearing ada kat dalam dah. Ni nak mudah kerja lah. Boleh juga nak tukar bearing, tapi renyah lah, renyah. Memang renyah. Ok, ni hanger. Siap dia punya bush. Siap dia punya bearing dah kat dalam. Jadi kita tak payah buka lah, kita boleh terus pasang je. Ok, unboxing tu. Okay, video untuk buka pasang aku tak buat lah. Dia complicated sikit. Jadi macam korang kalau tak biasa buat pun, carilah yang orang kata yang pakar lah, yang ada tool semua. Nak buka dia kena ada special tool sikit lah. Tak ada special tool sangat, tapi dia agak tricky lah. Jadi aku tak suggest lah kalau korang yang baru nak berjinak-jinak. Tak perlulah, baik hantar kepada orang yang lebih ada tools yang mencukupi. Okay, ni dia punya hanger belah atas lah. Hanger belah atas. Okay, nampak complete dah bearing dia semua. Jadi kita tak perlulah nak tukar bearing semua kan. Nak cari bearing ni pun agak susah lah. Okay, betul. Kita tukar sekali dengan dia punya absorber sleeve. Alang tukar je semua baru. Tak payah pening kepala. Alang-alang buka, nak buka pun susah. Okay, ni absorber sleeve ni kiri kanan buka. Dan satu lagi ni. Okay, dia punya silent block. Okay, dia punya silent block lah baru. Jadi kita tukar 4 barang. 1, 2, 3, 4. 4 barang. Ini nak kena press keluar lah dia punya silent block daripada enjin. Dah siap pasang. Tukar ni silent block, tukar hanger, engine mount hanger, down, up dengan down, satu set complete. Ok,
Okey, dengan absorber sleeve. Okey, settle pemasangan, tinggal nak pasang balik cover. Okey, absorber semua dah pasang. Settle lah. Tak settle masalah. Nampak? Terus tak goyang. Fit. Langsung tak goyang. Fit. Okey, cun. Okey, settle pemasangan. Hanger, engine mounting atas bawah complete. Yang lama tu bearing pecah, dia jadi motor tak stable lah, jadi goyang inul kuat. Jalan straight pun goyang inul, tarik pickup pun goyang inul. Ok guys, sampai video. Assalamualaikum.